Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Sebelum kita menaikkan fardu Jumaat, izinkan saya menyampaikan sedikit maklumat. Sebagaimana yang pernah saya umumkan beberapa bulan yang lalu, bulan Oktober yang lalu, pihak masjid ingin memperkasakan, mempunyai perancangan dan cadangan untuk memperkasakan amalan wakaf. Kita tahu bahawa wakaf merupakan salah satu sistem untuk bukan sahaja membina ekonomi Islam, tetapi juga banyak mempunyai amalan-amalan kebajikan untuk masyarakat. Dan dalam konteks sekarang ini, pengurusan dan kawal silia wakaf adalah di bawah tanggungjawab setiap majlis agama Islam. Setiap negeri mempunyai peraturan enactment wakaf sendiri. So di wilayah persekutuan di Kuala Lumpur ini adalah di bawah Majlis Agama Islam wilayah persekutuan. Jadi dalam konteks ini, dalam usaha kita untuk memperluas, menyebarluaskan sistem wakaf dan sekaligus dapat juga membantu memperkemas serta menyebarluaskan juga amalan sistem keuangan Islam, maka pihak masjid telah memohon dengan pihak Majlis Agama Islam wilayah persekutuan dan prosesnya pun telah diluluskan. Banyak peringkat yang kami terpaksa lalui. Akhirnya pihak Majlis Agama Islam wilayah persekutuan telah memberikan status mutawali kepada masjid. Tetapi amalan wakaf agak sukar untuk pihak pentadbiran masjid itu melaksanakannya, kerana dalam garis panduan keuangan Jawi, Jabatan Agama Islam wilayah persekutuan, tak ada wakaf. Yang masjid buat sendiri-sendiri itu sendiri saja. Tapi nak memperluaskan, nak mempertingkatkan, nak memperhebatkan, kita mesti ada satu lagi badan lain di bawah masjid. Jadi dalam konteks ini, mengikut lunas undang-undang dan hukum, maka badan ini kita tubuhkan sebagai sebuah syarikat mengikut akta syarikat, tetapi bukan syarikat yang mencari untung. Dia tak ada modal. Syarikat yang kita tubuh ini Taqwa Berhad yang diluluskan oleh pihak Mawid adalah sebuah syarikat yang ditubuhkan apa yang diistilah sebagai company limited by guarantee. Syarikat yang distrukturkan mengikut jaminan, tak ada modal, sebab kita bukan nak cari untung. Jadi apa yang saya nak maklumkan kepada tuan-tuan, setelah proses kelulusan diperolehi, dan masjid Taqwa ini merupakan masjid yang pertama, bukan sahaja di wilayah persekutuan, tetapi di seluruh Malaysia yang mendapat status mutawali. Bukan senang nak dapat status mutawali. Jadi untuk hari ini, sempena dengan bulan Ramadan, di mana kita amat dituntut, amat digalakkan untuk berinfak, maka pihak masjid mula peringkat awal ini bukan tidak lengkap sepenuhnya lagi, menyediakan 2 tabung untuk wakaf. Yang pertama, tabung tu ada di luar, tabung nombor 12 di luar sana, dan tabung nombor 6 dekat tangga nak masuk. Situ ada rafas ni. Sebab kita tahu bahawa wakaf ini insya-Allah kalau kita bagikan, kita wakafkan, harta itu masih kekal, maka pahalanya akan terus berpanjangan sampai bila-bila. Untuk peringkat permulaan ini, kita mulakan dengan wakaf tunai. Dan selepas itu, kita perkemaskan pentadbiran, boleh jika tuan-tuan atau puan hendak wakafkan harta. Harta tetap, rumah dan sebagainya. Saya bagi contoh, kita punya banyak rumah. Ya boleh kita bagi kepada anak-anak kita, tapi pasti tak anak-anak kita tu akan kekalkan rumah. Mungkin dia jual rumah tersebut. Jadi apa yang akan dibawa untuk akhirat kepada kita nanti? Dan yang keduanya, banyak di antara tuan-tuan di sini mempunyai saham. Sebahagian daripada saham yang tuan-tuan miliki itu pun juga boleh diwakafkan. Dan semua harta yang akan diwakafkan nanti bukan atas nama Taqwa Berhad. Ia adalah didaftarkan di bawah Majlis Agama Islam wilayah persekutuan. Sebab kita harus dah, wakaf tidak boleh dijual.
Kalau dijual kena badal, kena ganti. Sebab wakaf, apa juga harta yang diwakaf tu mesti kekal. Jadi itulah saya nak secara ringkas untuk hari ini, untuk memudahkan tuan-tuan melaksanakan ibadah wakaf sebagaimana yang telah diceramahkan oleh Ustaz Ruslan tadi, untuk mempertingkatkan takwa kita. Maka 2 tabung itu permulaan disediakan. Hanya peringkat ini kita terima tunai saja, belum ada QR code lagi, sebab kita tengah berurusan dengan pihak bank untuk memantapkan lagi perakaunan dengan bank nanti. Jadi insya-Allah kita bermula dulu secara kecil-kecilan, dan apabila mantap kita akan sebarluaskan. Banyak manfaat yang kita boleh gunakan daripada wang wakaf yang kita kutip nanti. Jadi ini semuanya di bawah masjid. Cuma ada satu badan yang saya sebut tadi, Taqwa Berhad, Wakaf Taqwa Berhad, nama syarikat tersebut Wakaf Taqwa Berhad, di bawah masjid, dan ahli lembaga pengarahnya pun adalah daripada jawatan kuasa masjid. Saya selaku pengurusinya, dan insya-Allah akan kita laksanakan dengan baik. Jadi itu sajalah, saya menyerulah tuan-tuan. Saya sebut lagi-lagi, tabungnya ada 2 di bahagian luar, nombor 12 dan nombor 6. Kalau sekiranya tuan-tuan datang untuk tarawih malam ni untuk mewakafkan, sila, kami amat galakkan. Kerana saya rasa jemaah di Taman Tun Dr. Ismail ini semuanya ingin melaksanakan infak, dan salah satu sistem yang kita boleh perluaskan sebagaimana yang saya sebut tadi adalah wakaf. Saya nak bagi satu contoh lagi sikit saja. Saya dimaklumkan, saya ni tinggal di Taman Tun Dr. Ismail ini sejak tahun 78. Dikeliling jiran-jiran saya dulu kebanyakannya orang Islam. Ketika itu lebih kurang 70% penduduknya adalah Islam. Sekarang saya dimaklumkan lebih kurang 30% saja. Dan saya juga dimaklumkan bahawa orang Singapura dia tak tawar, sebut je berapa nak jual rumah di Taman Tun. Jadi inilah salah satu lagi cara yang kita boleh pastikan bahawa harta milik orang Islam kekal dalam tangan orang Islam adalah dengan cara wakaf ini. Jadi itulah besar wakaf ni. Tapi kita lupa, bila sebut wakaf ni kita hanya fikir tanah kubur, masjid saja. Tapi sesungguhnya penggunaan manfaat wakaf ini luas. Itu sebabnya pihak masjid mengambil inisiatif, memandangkan bahawa usaha ini baik, maka kita tidak perkasakan di bawah masjid ini. Ini nama masjid kita, Masjid Taqwa. Jadi dan yang demikian pun kita namakan sebagai wakaf ini Wakaf Taqwa. Dulu kena sebut hanya Taqwa Berhad saja, tapi setelah dapat kelulusan wakaf, maka pihak SSM, Suruhanjaya Syarikat, benarkan kita dengan konsen daripada Majlis Agama Islam untuk menggunakan wakaf. Jadi dari segi pentadbiran, dari segi pelaksanaan, insya-Allah semuanya terus mengikut tata kelola yang betul dan mengikut tadbir urus yang sempurna, mengikut undang-undang. Jadi itulah saya amat menyeru kepada tuan-tuan supaya menyokong projek kita ini, supaya memastikan bahawa amalan wakaf ini akan berpanjangan dan terus meluas. Sekian, wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar.